Okey, ramai DM aku tanya macam mana cara nak apply visa Australia. Ada yang masih confused nak apply dekat IMI account ataupun dekat Australian ETA apps. Nak kena bayar berapa? 20 Aussie dollar ataupun 200 Aussie dollar. Nak submit dokumen kat mana pula? Lepas tu dah submit nak kena bayar lagi ke? Okey, jom dengar video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, korang kena save video ni dulu supaya senang korang nak tengok balik nanti. Okey, benda yang paling penting adalah korang kena faham antara dua visa ni, iaitu ETA visa dan juga visitor visa. Okey, Australia ni ada banyak visa dan antara yang paling banyak orang apply adalah tourist visa yang membolehkan kita untuk keluar masuk Australia bagi tujuan melancong. Tourist visa ada dua jenis. Yang pertama ETA visa, visa yang berada di bawah subclass 601 dan juga visitor visa subclass 600. So apa beza dua visa ni? Yang mana satu yang korang kena apply? So untuk Malaysia korang kena apply visa ETA visa ataupun Electronic Travel Authority. Okey, ETA visa ni korang hanya boleh apply melalui Australian ETA app saja. Korang kena cari dekat Play Store ataupun Apple Store, Australian ETA app. Yang ni automatic bila korang apply dia akan jatuh di bawah subclass 601 dan bayaran yang dikenakan hanyalah 20 Aussie dollar sahaja. Kalau korang apply melalui IMI account, korang akan apply di bawah visitor visa iaitu subclass 600 dan bayaran yang dikenakan adalah 200 Aussie dollar. So IMI account ni guna masa bila pula? IMI account ni hanya digunakan untuk korang submit dokumen sahaja selepas application korang melalui visa ETA app tadi dah diterima. Okey, macam mana cara nak submit dokumen? Nak submit dokumen lepas ada korang apply melalui ETA app, so korang akan dapat email dan korang hanya create IMI account korang hanya perlu klik ETA form yang ada pada email yang diorang hantar tu nanti. Selepas korang klik ETA form tu, korang akan isi satu form yang mana korang perlu letakkan ETA reference number yang ada pada email yang korang dapat tadi. Bila korang masukkan ETA reference number ni nanti dia akan automatic linkkan application korang dekat ETA app tadi dekat IMI account. So lepas tu korang kena continue isi form macam biasa, masukkan maklumat yang ditanya dan juga korang boleh submit apa-apa dokumen yang berkaitan dengan application korang. Bila dah attach semua, korang bolehlah submit dokumen tu nanti. Dan ada sebarang penambahan bayaran yang akan dikenakan melainkan 20 Aussie dollar yang korang dah bayar dekat Australian ETA app tadi. So itu saja, harap korang faham. Kalau ada apa-apa yang tak faham, korang boleh je DM aku ataupun boleh je tanya dekat komen kat bawah. So kalau korang rasa suka video ni, korang tekan butang like. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share dekat kawan-kawan. Dan yang paling penting, jangan lupa follow aku.